Okay, Assalamualaikum. Saya sekarang ni dekat Hospital Pulau Pinang. Tempat ni banyak memori untuk saya. Tapi hari ni bukan nak cerita pasal saya nak bagi dia orang rasa tokoh rendang legend Mamu. So siapa saya nak bagi? Saya nak bagi kat semua pengawal-pengawal keselamatan kat sini. Dia orang mesti lapar, kerja berdiri, kan guide orang apa semua. Halo, hai. Apa khabar? Assalamualaikum. Nak ada rezeki sikit, makan sikit sekali? Alhamdulillah. Ni. Tokoh rendang. Pernah makan tak? Pernah. Clear noh. Nah. Melayu. Nak makan ke? Dia Melayu. Tak apa, Melayu tak Melayu boleh cakap. Bahasa saya kira faham okey lah. Makan. Saya faham. Makan sikit tokoh rendang, saya buat kenduri sikit. Okey. Boleh Okey, jaga diri elok. Macam mana kerja okey Boleh Tapi duduk hospital ni biasalah ramai noh. Ya. Tak apa, pelan-pelan lah kerja elok Baik, jumpa lagi baik. Syahri. Ya, saya apa bang? Jaga-jaga lintas. Saya peminat TikTok. Oh ya ke? Allahu akbar. Assalamualaikum. Kak. Ya, cikgu. Siapa dia cikgu? Silap orang ni. Saya kenal lah. Ya ke? Macam mana boleh kenal? Famous. Oh. Famous kan. Okey ke? Tahu tak dulu saya kerja sini? Tahu. Oh, tahu? Oh. Duduk kat ofis. Duduk kat ofis. Nah ni, tokoh rendang makan sekali. Terima kasih. Makan lah. Makan bikin kenyang ni. Macam mana kerja okey? Boleh lah, letih-letih sikit lah. Tak apa, saya main jalan-jalan je, bukan buat apa pun. Ya kan? Nah? Habis tu tengok live TikTok. Biasa tu. Kena tengok dengan kawan, kena tengok. Kadang step kat screen juga. Tak apa, tak ada masalah. Baik, jaga diri dulu lah. Baik, jumpa lagi nah. Baik, Assalamualaikum. So, Alhamdulillah, okey. Kita bagi depa rasa apa semua. Ni kenduri simple-simple je kan, bukan ada niat apa pun. Okey, so sekarang ni saya nak beli sedikit minuman. Kita nak bagi kepada siapa-siapa yang bertugas. Bagi dia orang minum sihat sikit. Zero sugar. Ada plastik bag? Ada. 12. Tak sekali. 14. Okey. Silakan. Okey. Ya, sama. Terima. Alright. Thank you. Okey, jom. So kalau korang nak tahu di tempat yang nostalgia lah bagi saya tak boleh cerita lebih detail, tapi menggamit kenangan. Menggamit kenangan sikit. So tadi kita dah bagi makanan sikit kat gad-gad apa semua. Ni kita beli ayak, kita bagi sikit depa. Kadang-kadang dia orang buat kerja apa semua tengah panas, hujan apa semua. Bagi dia orang sedikit tenaga, rasa dihargai. Sebab kerja-kerja macam tu orang senang terlepas pandang. Senang sangat terlepas pandang. Assalamualaikum. Ada berapa orang ni? Berapa orang? Rendang muna nala. Okey, 4 orang lah pakat minum nanti seorang sikit. Nah. Okey, macam mana kerja okey ke? Alhamdulillah. Okey, cantiklah rambut saya minat. Macam Mickey Mouse pada. Dah makan lah? Sudah makan? Okey, kerja macam mana okey Okey, jaga diri elok Okey, bye. Okey, let's go. Baik, sama-sama. So, alhamdulillah, ke mana next? Jom ikut. Kita masih dekat Pulau Pinang guys. Tapi itulah cuaca hujan pula hari ni kan. Tapi tak apalah, hujan tu rahmat. Kita pergi tempat yang kita boleh berteduh saat. Maybe go have coffee relax.